Oh, sampai semalam mama buat dewan. Dan boleh. Weh, sejuk weh. Hi guys, assalamualaikum semua, welcome back to my channel. So ni vlog Cameron Highland Part 2. Oi, sejuk weh. Dia punya lantai ni, aku tak pakai slipper. Inilah suasana pagi dia. Tengok tu berkabus kat sana. Malam tadi aku tidur, aku buka selain tidur ni, tutup lansir, aku tidur tepi tu. Oh, macam aircon punya malam-malam. Baju dah 2 lapis pun. Hei, tak load juga ah. So, sekejap lagi kita akan keluar. Tengok kita pergi tempat mana, ladang teh ke, breakfast kat mana. So, sebelum kita mulakan video ni, jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe guys. Let's go, check it out. Tahu ya, satu ya. Cepat Tengok dia yang tidur lagi. bagi lah cepat sangkut towel dah aku. Aku tengok dia punya gaya. Hei, sejuk. Adik dah mandi. Subuh-subuh dia pernah bangun. Belajar dia pengalaman. Tengok Tengok pendek dia. So, aku baru lepas mandi dengan baju I Love Cameron Highland. So, tunggu lagi orang-orang yang belum mandi. Kita akan gerak ke destinasi yang kita nak. Okay? Sini dia punya cerah awal ya. Pukul 6 tadi dah cerah. Dia macam dekat Sabah. Pukul 6 sudah cerah begini. Sabar 5.30 bos. Jangan setengah terang kan. Tengok bukit tu tadi berkabus. Sekarang dah terang. Tapi cuaca masih sejuk lah. So, kita dah siap. Jom kita pergi. Let's go. Aku keluar last sebab nak kunci pintu. Wih, rasa macam satu rumah ni pakai aircon lah. Pada tak. Mari. Pinggang dia. So, hari kedua dekat Cameron. Tak boleh. Betul. Habut lah. Baby. Mika. Ni kenapa buat kecomel ni? Ya, dah dia. Tak ada. Tadi apa stop Nak ambil apa? Ya. So, sekarang kita nak pergi ke Opa Strawberry. Dalam 15 minit lah. Okay. Oh, sejuk guys. Kena matahari panas lah. Guys, nak masuk dalam ni pun jam guys. Kalau jalan kaki 570 meter lagi. Tapi macam mana pasal malam? Jam guys. Naman Strawberry Cameron Highland. Ada strawberry lah belakang tu. Tu nampak ke tak? Wih, jam lagi ni. Baby. Tahu dia matahari ngam-ngam di mukanya. Jam lagi ya. Akhirnya sampai. Dan time kita tolong kereta time tu lah sampai. Jom. Lintas, ayat. Beratur guys. Bagi Yusha ID baju tu rapat. Sebaiklah sejuk. Tapi kena matahari ni panas juga. Dia nak berak dia tahan. Tu nak berak tu. Mei, kita sama kan? Dengan dia aku sama kan? Nampak? Saya dengan Mei. Ke toilet cepat. Mei pergi tengah Mei. Kau jangan masuk lah. Ke toilet. Kat luar tu. Dia kena bagi nama macam mana tak kejadiannya. So, kita tukar tempat makan. Kita pergi dekat apa ni? Sarapan strawberry coffee apa tadi? Alah,
Alamak, ada MC3 lah. Adakah aku akan ambil MC3? Tunggu next vlog, okay? Strawberry siapa ni? Mana strawberry? Tu Abi punya nak. Ni mak punya? Hai. Makan. Sukalah. Ni aku dai strawberry shake. Kamu abang kau. Muak juga aku makan. Aku dah makan lemak tadi. Tu roti punya. Akan beku sejuk sini. Panas-panas roti. So kita pindah tempat pula. Kita pergi kat Upah Strawberry. Sebab tunggu Johan dia makan. Aku dah selesai dah kat kedai cafe tadi. Makan biskut. Cari dengan jam strawberry. Kat tadi kasut lu. Ya. Panjang tu tadi kasut lah. Ya. Idea. Lagi beratur. Baby. Ada dia pergi tapi sekarang dia Kita nak ke tempat lain pula. Kat ini pula. Guys, kita tarik ke sini guys. Banyaknya patung. Strawberry curry pop. Stocking. Apa tu transfer? Baik dulu. Dapat beli apalkah? Baby dapat payung. Dapat harga pun ramai juga beratur Nasi lemas sambal strawberry asli. Mau masuk dalam ni Dia. Oh, dia beli topi ya. So nak pergi kat kereta yang lalu sini. Ladang strawberry Ni baru tanam. Tu ada buah strawberry kecil. Nampak. Naik bukit juga nak pergi kat kereta ni. Aku tak tahu macam nak hujan di belakang tu. Nampak ada rumah atas bukit tu kan. Ma, bila ni Ma. Ada korang. Kita bayang baby. Jom. Sini, ikut. Sini pun jam Dia nak masuk parking. Oh, sana ada balai polis Balai polis quarters. Polis. Aiskrim guys. Dia macam penat lama juga tadi jam di sini. Kantuk ni. Lama woi kat sini. Dah nak pukul 1 So, kita orang pakai kereta kat belakang sana. Nak naik ke Tokyo tu jam gila bab 1. Jalan je lah kaki. Jalan kaki lagi cepat. Laba-laba. Kita tunggu dulu. Set kita jalan kaki pergi ke Tokyo. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Dia mana tangan awak sebelah? Nasib baiklah sejuk. Tak ada perlu lagi kat kamera ni. Turun bukit guys. Ini memang rasa ringan lah sebab turun bukit. Saat lagi depan tu naik bukit. Matilah saya. Ada air anak. Sungai apa ni? Bunyi sungai. Oh, cantiknya rumah. Ada juga orang yang naik. So yang ni kita mendaki guys. Seberang jalan jadi. Sebab belah sana tak ada jalan kaki. Belah sini ada. Baik pokok-pokok di sini cantik. Kenapa belah sana laju? Hai. Laju. Laju pula. Wow.
Wow. Oh. Strawberry Park. Strawberry Park. Kita naik dulu. Naik tu. Sama-sama. Sama, tempat dia sama. Sama. Oi, mendaki guys. Dia semangat di situ. Allah. Ni dua orang kambing ni satu. Dalam ni. Ini lagi. Mana kayu dia? Ada last man. Kira Makanlah apa korang nak makan. Jom. Saya belajar. Saya ambil. Lupa YB dah kau ya. Saya esok lagi. Yeay. Masalahnya partner cuti. Yang tak cuti tu high blood besok. Oh, kenapa? Ada. Kita pergi makan dulu, jadi kita pergi. Askim Rubit. Aku dah rasa tadi dia rasa hangus-hangus. Yang luar tu marshmallow. Nasi kerapu pula ni mah. Uish. Tengok aiskrim apa ni? Macam makan tepung. Oh my god. Kita dekat. Japan guys. Orang ramai. Oh my god. Itu, cincin. Ya. Tu, boleh custom. Ya. Hai. Sudah dia. Okay, kamera aku kabur tu. Macam hidup dekat. Okay. Tengok muka dia. Okay, clear. So guys, Sakura. Engkaulah sekuntum bunga sakura. Nangis pula baby. Ada dinosaur baby. Mama order apa? Kentang tu Nunggu makanan. Ada order. Aku tukang habis je. Orang aku tak nak order. Mak aku order, aku tukang habis. Jadi dia. Okey. Duduk dengan mami tau, diam-diam tau. Okey. Habis nak duduk dengan siapa? Tunggu sini, kita bagi cari dulu. Minta panggil dia. Ya. Tapi dia bagi isi tak? Oh, tak ada, dia ambil. Nanti dia panggil je nombor 22 tau. Ya, baby tunggu ya. Okey. Nombor bagus. Nanti kalau ada je babat mari pinjam dia. Okey. Ini sini. Nak tunggu kentang dia Don buri pula. Semua benda tu nak nunggu. Nombor aku 22. Kentang ni. Pinjam ah. Dari mana? Letak cawan. Jangan malu kan. Saya ngaji dah. Oh, ini cermin. Cermin yang tak kat gambar tu. Diorang sudah tak kat gambar. Aku buat video je. Lipat luar lah. Ui, jam kau. Nak ke sana jam. Lipat sini lah. Lipat luar ni sejuk sikit. Sekarang adik pun nak mendung dah. Kalau hujan pisang oh. Kalau kereta parking jauh. Atas apa tu? Kau tengok. Aku masuk
paper tu. Tak gayanya nak hujan. Macam mana ni? Kita dah kumpul kat tempat yang tadi, tapi yang perempuan-perempuan tak ada. So ada yang dah kumpul lagi satu keluarga. 3 keluarga dah kat sini dah. Dia dapat beli. Satu orang je tak ada. Terkejut kamu. Ayah laju. Tak ada. Ketua rombongan kata pukul 3 apa dah? Panjangnya tak ada kasut dia. Alah, mana ada perempuan tak suka bunga? Betul Ikat kat belakang dia. Macam mana? Ikat belakang. Ni masuk belakang. Ha, masuk belakang ha. Masuk belakang. Masuk belakang bagi depan. Dia bau dia. Ha, baru ikat ribbon. Ha, ikat ribbon terus. Sebelah ni kopi. Kopi Latte, Spanish latte. Apa? Kopi Ha, kan ngam-ngam. Spanish latte mahal sikit lah. Apa? Kasut baru dia. Itu standard Dulu kan kasutnya warna ni. Tak, ini kasut bandel. Kasut London. Belilah kaki aku lenguh. Belilah. Macam mana kita nak balik ni? Aduh. Ketua rombongan dah tak ada. Tapi kena Abang, esok ada apa? Tidak, esok kita sekolah. RM10. Kita nak balik. Nanti sambung dekat bukit tu ya. Oh, jalan tadi ni turun lah. Tadi kita orang mendaki, sekarang menurun. So tak ada sepedak sangat lah. Cuma nanti yang jalan ni mula-mula tu nanti aku rasa aku tak naik kot. Tunggu kereta ambil lah kat depan tu. Nanti aku sambung kat sana, okay? Kat dia dah penat. Kita orang punya rumah nak naik ke situ, simpang ni naik atas. Oh my god. Jambatan ni siap pada 2005. So bermakna 21 tahun lah. Kita tunggu sini. Sekejap lagi kereta datang, okey? Aduh. Ma. Nyanyi sikit. Kalau hujan pun. Perjalanan ini terasa amat memedihkan. Kaki sudah bengkak sebab jalan jauh. Lagi nak suruh mendaki situ. Matilah saya. The widget dah sampai dah. Dah. Aku nak naik bru. Kita punya kereta je belum. Nah, kita punya kereta dah sampai. Baby duduk belakang dulu. Okey, jom. So, dah sampai dekat bawah rumah. Makan dulu. Kedai makan dah naik. Dah habis makan tu naik, mandi-mandi tidur. So, kita dah selesai makan. Nak naik rumah dah. Aku rasa malam ni aku dah lagi aku nak balik. Mandi-mandi, lepas tu aku nak edit video. Lepas aku nak tidur. Malam ni, siapa yang diorang nak makan malam, pergilah. Aku nak naik atas, aku nak edit video, aku nak tidur. So, itu saja video kita untuk hari ni. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe guys. Saya Aki Akmal. Jumpa di next video. Besok ada ni apa? Vlog lagi. Vlog terakhir di Cameron. Saya Aki Akmal. Jumpa di vlog part 3.